Tuan-tuan dengar ni, hanya umat Nabi Muhammad, hanya umat Nabi Muhammad datang di hari kiamat, anggota wuduk mereka bercahaya. Kesan apa? Kesan wuduk. Maka umat Nabi Muhammad yang tak solat tidak ada cahaya dan tidak dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang mulai malam ni, solat mulai malam ni. Kerana seseorang itu apabila dipanggil, ibadat pertama yang akan diselidik oleh Allah ialah solat. Seandainya yang dicatat di dalam buku amalan kita tiada solat, Allah akan perintahkan malaikat untuk humbankan orang ni, tak perlu tengok amal ibadat dia yang lain.